saya. Dia cakap kat dia. Rupanya dia jalan beratur satu tunggul dekat dalam nak pergi sungai tu. Sungai ada gunung tu. Dia terjaga. Terjaga kan? Rupanya dia duduk dalam hutan. Pakcik takut tu, kenapa aku duduk dalam hutan pula? Pakcik kan, dia jalan dari sini sampai kat rumah kita ni. Jalan. Rupanya puteri tu, dia ikut pakcik, dia nak duduk pakcik juga ni. Betul? Tak tahu? Tahu? Tak takut ke? Puteri 7 bunian. Bunian, tapi seorang tu yang suka pakcik. So dia nak ikut. Dia datang, pakcik duduk, memang petang-petang kan dia duduk potong rumput lah, apa. Atas tunggul tu dia duduk lah kat sini. Lepas tu dia cakap, cantik, dia kata, mai duduk kita kawan nak? Mai pergi rumah kawan saya. Saya punya kawan kat sini. Dia cakap, kata pakcik, boleh. Itu dia ikutlah. Tengok semua ada tanda rumah. Ada orang buat belayam. Ada rumah-rumah, ada keluarga dia lah. Banyak dia kata ni. Dari sini sampai tempat tu. Tempat yang air terjun. Lepas tu, dia jalan. Tu dia terberatur satu tunggul. Tu Haluan Jaya. Lepas dia tengok tu, wangi, cukup punya wangi. Ini pakcik ni cerita lah. Punya wangi balik, punya berjalan, penat kan. Rasa macam takut kan, dah ada kan. Saya dapat sial lah kata hari ni. Orang bunian duk jaga dia. Tu nak bilang. Kalau kamu kau panggil orang Udian pun, kita berteramat ada panggil kau sampai kau tak boleh balik. Tak boleh balik, dia duduk dengan kau lah. Tapi kau boleh tengok kita. Kita tak boleh kau. Jangan main. Cakap terang. Dia boleh nampak kita. Kita tak boleh nampak dia. Itu yang bahaya tu. Lagi satu, lagu pakcik dah pergi sana kan. Kalau betul-betul duduklah dengan pakcik tu. Tapi dia kata cantik. Foto pun, jalan semua. Semua bersih. Tu nak cakap, jangan main-main tu. Tapi kalau dengan betul-betul ikhlas, kalau dia dapat datuk, nak bagi betul-betul, kita senang, kita ni susah. Cakap betul-betul ikhlas, kita biar macam mana dia tahu. Kalau kita, bagi aku emas, bagi duit, dia tak nak. Yang nak ikut dia ke, tak ikut dia, atau kita jadi hamba dia, boleh. Dia cakap. Pakcik dah kena dah. Pakcik nak tidur dengan makcik, tidak tidur asil-asil. Dia dah tengok dia mesti tidur makcik. Dia takut apa tu yang... Berapa lama makcik tempoh tu? Dalam 3 bulan ke 2 bulan. Dalam sebulan ke 2 bulan. Pakcik 2 bulan. Tak, kisah tu berapa lama? Contohnya, dalam kejadian tu dalam berapa lama terjadi? Itulah dalam 2 minggu, 3 minggu. Hilang? Tak hilang, hidup dia. Tapi dia takut. Dia takut orang tu duduk ikut dia. Dalam 2 minggu macam tu? Kalau dia nak tidur ke, nampak dia tidur dengan dia. Kalau kata kamu boleh buat kan, takut dia ikut kau kan. Tahu tak, bini kau tak nampak. Tahu tak? Faham tak? Tapi itu orang bunian. Tapi kata Tok Harimau, ada satu orang tua tu dia memang. Tok Harimau? Satu orang tua nombor 3, nombor 4 ni. Tahu rumah 3 ni, dia boleh tampak makhluk tu. Hebat. Dia boleh nampak betul-betul. Tapi dia orang berubat ke? Ada orang berubat. Berubat memang kebanyakannya dia boleh nampak, dia tahu, dia boleh rapat rasa. Dia pun nampak apa pun, dia tak kacau apa. Macam Tok Harimau. Tapi kita takut tak dia masuk sana, dia nak balik rumah mak dia. Rumah diri dia, takkan ambil anak dia dan tinggal. Itulah. Tu mak cakap kan.